Hello guys, Assalamualaikum. So hari ni ni tengah buat intro ni. So sekarang ni nak order di Shah Alam. So apa kita punya benda nak buat motor ni is kita nak pasang quick shifter brand AKS. Ya, so lama dah nak pasang quick shifter ni untuk improvekan riding punya experience and laju sikit lah nak shift tu kan. Sebelum ni bawa memang any bike sebelum ni tak pernah bawa ada quick shifter lah. Ada quick shifter pun motor member lah, motor pinjam macam tu lah, rasa-rasa kerja macam tu kan. So ya, tapi AKS punya shifter ni dia only upshift, dia tak ada downshift, dia tak ada auto blipper, which is more than enough. Tak perlu downshift. For me personally, suka, I like the macam tekan clutch and drop shift tu lah kan, lagi sedap for me personally lah. Tapi masing-masing benda ni ada. Tapi downshift yang auto blipper pun best kak. Pernah bawa motor yang ada auto blipper kan, macam member saya punya MT-09 dengan Triumph Street Tipper 765 sebelum ni. Tu pun best kat auto blipper dia. Drop gear dia kan. Oh, drop. Oh, tukar gear. Oh, thank you bang. Jam lah. Kadang-kadang yalah, sebab nak one thing nak pasang quick shifter ni pun sebab one thing saya macam selalu ni lah, misshift lah. Macam daripada gear 3 nak gear 4 tu mesti misshift. Macam mungkin nanti kena adjust kot songket ke. Saya tak mungkin lah buat GP shift sebab saya tak biasa dengan GP shift. And plus nanti penat lah nak kena. Contoh motor ni GP shift, lepas tu member semua bawa motor yang shift biasa. Dia nak try bawa motor ni tak boleh bawa sebab GP shift, tak kena biasakan balik. Macam awkward sikit lah. So ya, jom let's go, kita pergi tekah. Hari ni memang panas lah. Oh, baru ni memang cuaca memang panas lah. Kerja motor lah. Oh, rosak. Okay, so kita kena keluar awal. Dah dekat dah. Oh, ni kat belakang. Alright, so kita pergi belakang. Ni lalu belakang ke? Tak boleh. To make a turn. Kat sini. Sampai sudah. Setelah bang.
Saya oh, wow, wow, wow. Kita berhenti tepi ni jap. Kita cerita sikit apa yang pasang. So ya, dah pasang cerita AQS tadi. So dia ada modul kat belakang tu. So this is the push rod sensor kat bawah ni. And so ya, push rod sensor ni basically boleh kalau saya lah. Dia push sensor kot atas saya, bukan push pull lah. Ya, so modul dalam ni. So ya, so dia cakap every macam 5000 rpm tu boleh pakai quick shifter lah. Dia cakap recommend pakai quick shifter on second gear onward. Sebab takut first gear ke second gear tu takut masuk neutral. Ya, jom kita try on highway. Oh, tak biasa lah quick shifter dia. Boleh tu ya? Boleh kot. Best lah weh. Kita try sikit. Ada motor best way. Jangan keluar besar tu. Nice, nice. Mana ikut jalan motor kan. Ikut ya jalan motor. Ikut jalan motor. Oh. Ni first impression. Best ni eh. Kena biasakan lah.
Okay guys, thank you for watching my video untuk hari ni. So yeah, hope orang enjoy the video. Oh, best lah. Alright, don't forget to like, comment, subscribe. Bye guys, ciao, assalamualaikum.